Okay guys, hari ni lepas kita pergi kebun tadi, kita akan teruskan perjalanan kita, habiskan sisa-sisa cuti di Lubuk Timah Hot Spring. Kena bayar tiket masuk Okay guys, kita dah sampai dekat Lubuk Timah tadi yang korang tengok aku tangkap gambar dulu. Dalam dia macam ni, korang boleh sewa pondok-pondok dia ni RM10 je guys. Air hari ni keruh sebab musim hujan. So dekat atas tu nanti kau kena trek jalan kaki. Dia orang cakap ada satu waterfall lah. Kita nak tengok betul ke tak betul ke. So kalau tak hujan, air jernih dan sesuai untuk mandi bersama family. Dia landai. Arus pun orang kata okey lah sebab tak hujan. Cuma pagi tadi hujan, dia jadi keruh. Dia jadi keruh. So sesuai lah untuk korang pergi ke sini bersama family ni dia tulis ni, air terjun waterfall lah. Betul lah aku cakap tadi tu. Ni 300 meter. Kena jalan kaki 300 meter. So tandas awam, kelengkapan fasiliti semua dekat sana tu. Dia orang apa? Dia orang letak kat pintu mula tu. So korang kena naik kereta, kena masuk dalam ni. Kalau ada parking untung lah, macam ni ada parking. Kalau tak ada parking, korang kena parking kat sana tu, korang kena jalan kaki. Jaga jauh lah. Bawa lah segala peralatan supaya jangan 2-3 kali kerja. Lepas tu dekat sana ada hot spring dia, air panas dia. Sekarang ni aku nak bawa korang pergi trek jalan ni. Kita nak tengok mana waterfall tu. Jom guys. Okay guys, kita dah mula start mendaki. Ni view dia korang boleh tengok daripada bawah ni sampai lah ke atas tu. Macam aku bagi tahu tadi, air keruh disebabkan hujan pagi tadi. Kalau tidak, air dia jernih. So dekat sini kelengkapan yang perlu kau bawa, mandi okey, pakai pakaian mandi macam biasa, terpulang nak pakai apa. Cuma bila kau nak naik ke atas ni, sesuai kau bawa kasut sport lah. Untuk kau berjalan sebab dia punya permukaan jalan rata sebabkan tar. Ada maintenance yang baik lah kat sini. Dia tar. Cuma dia punya keadaan muka bumi dia ada naik turun, bukit sikit, turun sikit macam tu. Jadi sesuai untuk pakai kasut trek. Kalau kau nak pakai slipper pun boleh, terpulang lah. Terpulang tapi kita cuma bagi tahu apa dia yang korang perlu ada semasa di Lubuk Timah. Untuk barang-barang camping, dapur hutan, dapur yang camping tu, Maggi 3-in-1 tu semua korang boleh bawa sebab boleh masak dekat sini. Okay. So daripada tempat korang tempat pondok yang aku bagi tahu tadi tu, nak ke atas ni 300 meter. Keadaan jalan dia macam ni, macam korang boleh tengok sekarang ni. Okay. Okay, sepanjang perjalanan 300 meter tu, apa yang korang akan jumpa, ini dia guys. Waterfall. Anas ada di sini ya. Korang tengok tu. Inilah air yang lalu tadi tu, sampai ke pondok kita tadi. Okay, korang boleh tengok sini Dia buat air terjun ke ataupun sungai tu, dia buat empangan. Itulah. Okey guys, sebenarnya jawapan yang paling tepat dia, itu simen tu orang buat tu, bendul tu, tembok tu orang buat. And then sungai daripada atas tu mengalir sampai kat tembok tu, dia jadi macam waterfall tu. Tapi sedap lah kalau kita mandi dekat situ. Bawah tu kalau kita berdiri tu, air tu jatuh, boleh hilang migrain kepala ataupun masalah dunia kau. Okey, kita akan pergi mandi kat sana guys. Jom kita pergi dekat sikit, kita close sikit. Apa dia? Ni ada SMP mah.
Okay, kau boleh tengok pemandangan dekat sini supaya korang boleh rancang apa yang korang perlu bawa, apa yang korang perlu buat, apa persiapan-persiapan yang korang harus ni lah. Apa? Ada kan? Korang boleh tengok semua keadaan sekeliling ni. Aku buat korang pusing supaya korang boleh buat persiapan awal ataupun persediaan awal. Okay, korang tengok ni kereta tak boleh masuk, motor boleh masuk. Sebab jalan yang lering 300 meter dia tu, kereta tak boleh lepas. Dulu kereta boleh masuk, dia orang cakap. Sekarang kereta tak boleh masuk, hanya motor je. Sebab tebing tu macam nak runtuh. Okay, kita pergi dekat sikit guys. Kita pergi close sikit dengan waterfall tu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada batu-batu sini Boleh pergi sana? Tapi tengok batu. Orang tak nampak. Kita ambil video je lah, rekod video je. Kita pergi dekat sikit guys, walaupun orang ramai. Kita cuba selit-selit. Aku akan dapatkan view yang terbaik untuk korang. So korang rasa nak datang, racun itu benar guys. Kan, bagi racun kat korang, racun itu benar. So jalan banyak berbatu macam bekas kuari pun ada ni. Tahu lah. Ya, ni guys, dekat-dekat guys. Dah close up guys. Batu dia banyak lumut licin, kau kena hati-hati. Belah sana pun sama, yang belah air tu semua lumut-lumut tu. Jangan berani-berani kau berdiri duduk atas tu mandi, jangan. Licin ni, licin. Sangat licin. So safety first guys. Okay, ni dah close up guys paling dekat. It's hard to be alive when you're not here. It's hard to be alright when you're not here. I feel the misery, I feel the jealousy, I feel everything I didn't want to feel. Oh, it's real. Oh, baby, come on now. Okay guys, dekat sini very important, paling penting sekali korang kena pantau anak-anak korang yang bawah 5 tahun ataupun bawah 12 tahun. Sebab kita tak perasan ramai-ramai ni kadang-kadang bahaya. Tempat mandi selamat depan kemah kita tadi, depan pondok yang kita sewa tu, itu tempat yang selamat. Kena strong. Tapi badan sakit, dia boleh masas lah.
sini pun ada air lumpur. Boleh mandi lumpur Mana kulit-kulit ada kurap-kurap, ada kulit-kulit tu. Tadi kita main. Guys, geli guys. Ha? Geli. Macam jelly. Geli. Nal. Apa-apa. Ada. Nak juga. Kena basuh balik lagi. Kita guys. Kena basuh kaki juga. Okey, kita dah nak pulang ke pondok. So ini view dalam perjalanan jalan balik. Tadi kita pergi yang 300 meter tu. Ni balik dia. Ni tebing yang aku cakap nak gobor tu. So kereta tak boleh lalu lah. Dulu kereta boleh lalu sampai dalam. Sekarang tak boleh, motor saja. Nampak tu? Tebing tu dah hakis lah. Jalan tu jadi nampak tu? Berapa ni? 2 biji motor lalu ingat. Tu motor satu lalu contoh.